Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya bawa anda terbang ke Pulau Pangkor, Perak. Pulau Pangkor, sebuah pulau peranginan yang terkenal dengan vibe tenang dan pantai yang cantik. Pulau Pangkor juga dikenali sebagai Pulau Bebas Cukai. Video ini saya ingin kongsikan footage ikon paling rare di Pulau Pangkor, Masjid Seribu Selawat yang dikenali sebagai Masjid Terapung Pangkor. Masjid ini terletak di Kampung Teluk Gedung, Pulau Pangkor. Pembinaannya bermula pada tahun 2014 dan masjid ini telah dirasmikan pada tahun 2017 oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizuddin Shah. Kenapa namanya Seribu Selawat? Sebab antara keunikan utama masjid ini ialah hiasan seribu selawat yang dipersembahkan dalam bentuk khat menghiasi ruangan dalaman, dan elemen masjid seolah-olah setiap sudut masjid ini mengajak kita untuk berzikir dan kembali tenang. Kalau anda datang sebagai pelawat, ingat ini rumah ibadat. Datanglah di luar waktu solat, berpakaian sopan dan beradab. Masjid ini memang menerima pengunjung termasuklah pada bukan Islam, dengan peringatan untuk berpakaian sesuai. Kalau anda suka footage drone macam ni, jangan lupa like dan subscribe. Jumpa lagi di video seterusnya. Terima kasih dan Assalamualaikum. Bye bye.